Assalamualaikum. Ya. Saya tak pernah jumpa lah Tuan Haji Masri ni. Tak pernah dengar ceramah dia, tapi saya dengar dia memang best ceramah dia. Betul. Dan saya dengar Tuan Haji Masri bila dia bagi ceramah, nanti dia akan kongsi semua ilmu-ilmu agama dia dengan kita. Betul? Eloklah tu kan. Memandangkan inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Assalamualaikum. sekalian, bulan yang mulia ini menimbulkan rasa kebimbangan saya terhadap pihak kerajaan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, pihak kerajaan yang masih lagi dibelenggu pelbagai skandal-skandal dan juga dosa tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Bukan saja itu, pihak kerajaan langsung tidak terjejas dengan kenaikan kos kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kos-kos barangan semua dah naik. Betul tak? Dasar pendidikan pula hanya memberi beban yang berat kepada rakyat. Siapa tu? Kerajaan sanggup Siapa? Ni Tuan Haji Masri. Apa tu saya cakap pasal benda-benda ni semua? Dia tak cakap pasal Siapa? yelah, memandangkan ni kan bulan Ramadan, mungkin dia akan bercerita pasal Siapa? pasal topik-topik yang berkenaan dengan bulan Ramadan, topik Apa? tu. Topik ni pun okey, topik ni okey. Okey.